nasi biryani Azizi punya kan. Saya sama lagi. Ni kan sama kan. Pakai suara. Hi everyone. Aku baru siap buat. This one is yoga with bird. Usually aku buat yoga with Adrian. It's just 10 minutes. Dia macam yoga untuk stiff body that I plan untuk buat this Ramadan lah. Buat yoga. And I want to try and start do that this. Hari tu JB lama gila tau tak hujan. Aku rasa sampai orang buat solat hajat minta hujan because a lot of empangan dekat JB ni, dekat Johor, kering. Almost kering lah. So they started doing solat hajat for hujan. And now for almost a week, hujan, which I actually love. Sebab bulan puasa ni hausnya. Panas campur haus, not a good combination. So sekarang ni JB macam winter. So I really like it. On this random day, aku decide untuk buat this. Ini adalah all the USB yang kita orang ada kat rumah. And I decided untuk asingkan dia based on types. And we have like 9 different types of charger and whatnot. Kita dekat Bazar Pasir Budak guys. Dia macam ada 2 line, satu kat sini and then satu kat sana. Lambat. Ani cuba beli air tembikai. My favourite wazib. Beli every puasa. Dah habis lah. Habis. Look at my attire. Hujan guys tiba-tiba. Sama original sama tuan level ke ni saya tahu siapa minta Tak pakai batu. Okey. apa ni empat ni Taman Surya. Apa? Bazar untuk orang seberang. Bazar ni macam pengap sikit. abang kasih dah ori bang mari bang kawan apa boleh tengok bang dalam RM20. Itulah. Hari ni QR. Ah, Lalu bawa duit RM20. lama gila tunggu murtabak tadi, ya Allah. Tapi nasib baik abang tu macam okey je. Mana Azizi? Azizi beli apa? Nasi ayam gepuk eh? Air gepuk, gepuk lekau. Gepuk lekang. Ada donat sambal. I got my murtabak daging without bawang. Yeah. Oh, kita naik motor hari ni. Sayang. Ya. Berkicap. Aku sebelum pergi baca tadi dah mandi dah sebenarnya.
Lepas tu pergi cat lagi. Nak pergi tengok kampung Melayu tak? Jom. Jalan sengit. Lotus. Kita beli barang. Pergi Bandar Baru dah. Kita beli barang nak buat nasi Kak U. Kak U Anis. Esok semoga menjadi. Ya, Kak U. Jadi insyaAllah. Ya iyalah. So kita nak naik motor pergi Bandar Baru Uda. Kita dah sampai guys kat Air kelapa muda. Bandar Baru Uda. Sebelah sini orang busy menjual si ayam. I was born here. Saya nak beli ni kawan. Ha. Ha, betul. Tadi saya nampak Pak Adi. Wadi. Ayam kunyit. Semalam sebenarnya anniversary kita orang tau, yang ke-6. So I thought aku dah lama gila tak belikan Azizi bunga. The last time aku belikan dia bunga masa kat Melaka. Aku belikan dia sekuntum mawar, bunga mawar merah, sebab dah habis Viva masa tu. So semalam aku contact dengan florist tu. Dia kata hari ni baru dia ada fresh flowers. So kejap lagi lepas main Isyak kita orang nak pergi ambil. Tapi Azizi tak tahu that it's flower bouquet for him. Ni pun ada lain tak? Sekejap. Baru nak check. Ada. Ha. Tada. Untuk Azizi. Itu saya. Ani bagi Aziz bunga. Sebab hari tu Aziz tanya ni bila last bagi bunga. Lepas aku macam okey. Kita pergi. Terima kasih sayang. Ayo. Ayo. Happy anniversary. Happy anniversary ni bunga betul tau. Baru sampai bunga dia. Terima kasih. Sama tapi ni bukan rose. Ni apa entah nama. Dia Azizi. Happy 6 nikah anniversary. I love you Azizi. Love you too. Nyamu. Masih sayang. Masih sayang bunga. I love you. Ini dia mau. Terima kasih sayang. I love you. Ni punya nak ngambilnya. Dulu last time bagi Azizi bunga masa Viva. Azizi habis Viva. Pasal aku pergi beli bunga sekuntum bagi Azizi. Sama dalam kereta juga aku bagi dia. Sama dalam kereta juga. Biskut je. Tak, hadiah untuk apa? Anniversary. Tada. Aww, that's sweet. Thank you sayang. Mana? Dah. Dah boleh buka ke? Ah. Ha, dah boleh buka ke? Dah. Mana?
Kat sini kena urut kaki selalu hari-hari. Ni mesti bagi yang tu. Machine gun tu. Sygan. Cepat Sygan. lah. Yang tempat urut tu, yang gedek-gedek tu. Ish. Sayang. Ya. Tutup mata lu. Nah, Okay. buka mata. Wah! Oh my god! Tu dah buka tu, jaga-jaga. Wih. Wah! Wah! Eh, 17 Pro Max? Ha. Serius ah? Wih! Oh my god! Oh, ni yang lama tadi tu keluar. Si handphone Adi sudah bergaris-garis. Sayang, 17 Pro Max. Ya Allah. Sayang. Wah, Angkat lah. thank you sayang. Orang dah cakap dah jangan beli phone baru. Wah, besarnya. Dia memang lagi besar Lagi ke? besar. 6.9. Wih, besar. Sayang. Wah. Sayang, besarnya tukar lah. Anda ambil 17 nanti pakai. Ni lah pakai. Wah, cantiknya. Sayang, takutnya besar sangat. Saya berhenti kalau ambil gambar sekejap. Tu handphone lama? Ada laut. Okay dah. Bye. Bye. Hari ni kita dekat bazar mana? Bazar Taman Dahlia. Bazar what? Taman Dahlia. Taman Dahlia. Aziz cakap ni bazar paling murah. Gabung ya. RM10 bang. RM12. Murtabak ayam. Dapat beli guys murtabak. My favourite murtabak. Banyak gila ni beli. Jumpa pun murtabak tu rasa baik ada. Kalau tak nangis. Ini buat pertama kali sepanjang aku kahwin. Aku tengah masak nasi kak wok. Sebab I'm crazy about nasi kak wok these days. I love nasi kak wok. So I made nasi kak wok today. Tak tahulah sedap ke tak. So this is gonna be the kuah gulai. Gulai. Ni nak goreng ayam sekejap lagi. I know it doesn't look like gulai kat nasi kak wok, tapi sabar-sabar, belum siap lagi. Jarang-jarang minyak kat rumah habis. Ni aku tak tahu lah daripada bulan berapa entah ni. So kita nak goreng ayam. This is the ayam yang kita dah marinate. Aku rasa kuali ni terlalu kecil. Macam mana ni? So aku ingat nak goreng dua-dua. Aku guna kuali ni sebab dia macam dalam. So tapi try. I think it's overcrowded. Atau aku boleh tambah minyak sikit kot. I seriously make a big mistake. Kuali ni kecil sangat. Ada kuah gulai, ayam goreng,
Sama belacan instant. Sayang. Minyak. Nanti hantar resepinya ke hari ni dia nak masak nasi goreng sardin. Boleh sadar. Masih lagi. Ya. Tadi tu dah mati dah.